Akta PSB, apa yang kecoh sangat ni? Kerajaan nak laksanakan, tapi ada yang bantah. Kenapa? Bayangkan, setiap hari kena naik tangga bertingkat-tingkat sebab lift rosak. Bumbung bocor waktu hujan. Sampah bertimbun tak terurus. Longkang pula tersumbat. Tapi rumah itulah satu-satunya tempat berlindung. Inilah realiti ribuan keluarga di bandar-bandar besar. Tapi, bila kerajaan nak bantu bangunkan semula, satu dua pemilik tak setuju. Projek terus terbatal. Yang sengsara siapa? Kerajaan Madani takkan nak biarkan rakyat dalam keadaan macam tu. Di bawah pimpinan YB Ngah Komeng, satu usaha besar sedang digerakkan. Memperkenalkan Akta Pembaharuan Semula Bandar atau Akta PSB. Oleh kerana akta yang lama itu mengkehendaki persetujuan di ambang 100%. Saya bagi satu kes. Desa Kuda Lari 99% setuju. Seorang saja tak setuju. Masuk mahkamah sudah 8 tahun. Semua jam. Is it fair to the 99% residents who have already give written consent? Akta ni bukan untuk merampas rumah macam yang dicanang oleh sesetengah pihak. Tapi untuk selamatkan rakyat dari terus hidup dalam rumah yang usang malah berisiko berbahaya. Dengan akta ini, kalau majoriti bersetuju, projek boleh diteruskan. Pemilik rumah lama akan dapat rumah yang lebih baik, lebih selesa, lebih selamat. Tak perlu bayar apa-apa. YB Ngah Komeng dah tegaskan, semua penduduk akan diberi unit pengganti yang lebih baik. So, saya nak tegaskan, pertama, status tanah tidak ubah. Kedua, what you are going to receive is not less favorable. Kerajaan Madani berhasrat untuk membina komuniti yang lebih selesa, selamat, sejahtera untuk masa depan anak-anak kita. Kita perlukan perubahan, tapi perubahan yang bermanfaat dan menjaga rakyat. Dan itulah semangat sebenar di sebalik Akta PSB. Ini bukan soal politik. Ini soal masa depan rakyat. Kita sokong usaha Kerajaan Madani dan YB Ngah Komeng. Akta PSB adalah jalan keluar untuk ribuan keluarga yang menunggu harapan yang lebih baik untuk masa depan mereka. Tak patut kalau ada pihak yang sengaja halang usaha membantu rakyat ni. Apa pandangan korang?